Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masih lagi bincang dalam grup yang keempat, iaitu grup Mu'tadah bukan Mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sekarang kita dah baca dah sebahagian hari tu pada bab Mu'tadah bukan Mumayyizah. Kita dah bincang panjang berkenaan dengan siapa tu Mu'tadah bukan Mumayyizah. Okey. Mu'tadah bukan Mumayyizah ni ada pertama sekali berkenaan dengan Mu'tadah lah. Okey. Mu'tadah ni adalah orang perempuan yang pernah haid dan suci. Okey, kita dah bincang betul tu. Dia dah ada adat dia. Okey, dia dah ada adat. Kemudian dia ni bukan Mumayyizah. Okay, bukan Mumayyizah. Ada bukan Mumayyizah. Maksudnya dia keluar darah cuma dalam satu sifat ataupun berbeza-beza hari, berbeza-beza sifat, cuma tak cukup syarat tamyiz. Okey, maka hukum dia pun kita dah bincang. Hukum ni adalah dikembali kepada adat haidnya. Okey, dia kembali kepada adat haidnya. Baik. Kemudian kita dah baca dah berkenaan macam mana wajib untuk dia tunggu sehingga 15 hari tu pada kitaran pertama saja. Okey. Pada kitaran kedua dan seterusnya tu dia ni kitaran kedua dan seterusnya tu dia tak perlu tunggu dah. Okey. Sejurus selepas melebihi adat dia je, hanya melebihi adat je dia, dia boleh terus mandi, solat, puasa dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk pada perbincangan kita pada malam ini. Ini yang kita nak bincang. Okey, iaitu perhatian penetapan adat ada dua keadaan. Okey, ada dua keadaan. Ini yang paling penting sekali. Okey, sekarang kita akan masuk pada penetapan adat. Kita dah tahu dah sebelum ni kita kata perempuan yang Mu'tadah, perempuan yang Mu'tadah dan dia bukan Mumayyizah, maka kita kata kembali kepada adat. Betul tak? Kembali kepada adat ni yang penting ni. Adat, kembali kepada adat. Adat haid dan adat suci. Okey, sekarang macam mana kita nak tentukan adat? Macam mana kita nak tentukan adat? Itu yang paling penting sekali. Okey. Macam mana kita nak tentukan adat? Sekarang ni, nak tentukan adat ada dua cara. Okey, nak tentukan adat ada dua cara. Ada dua keadaan kat sini. Ini kita dah bincangkan. Okey. Baik, lihat betul-betul. Macam mana kita nak tentukan adat kita supaya boleh jadi rujukan apabila berlaku masalah istihadah bukan Mumayyizah. Kita nak kembali kepada adat, betul tak? Kita nak pakai dia sebagai rujukan. Berapa hari haid kita, berapa kali suci, berapa hari suci kita. So, mana satu adat? Mana satu adat? Baik. Yang pertama, dengan sekali sahaja. Okey, dengan sekali sahaja. Baik. Macam mana tu? Jika haidnya setiap bulan tidak berbeza-beza. Okey, haid dia setiap bulan dia tak beza-beza. Dia sama je setiap bulan 8 hari. Setiap bulan 8 hari. 8 hari, bulan 1 8 hari, bulan 2 8 hari, bulan 3 8 hari. Tiap bulan 8 hari. Okey, dia tidak berbeza-beza. Dia tak tukar pun. Okey. Maka siapa yang haid pertama kali 5 hari, kemudian bulan kedua dia istihadah. Dia bulan kedua dia istihadah. Alright, iaitu dah keluar melebihi 15 hari lah. Okey. Dan dia bukan Mumayyizah, maka haidnya 5 hari juga. Okey. Katalah ini dia penetapan dengan sekali saja, dengan sekali saja. Ataupun maksud kat sekali ke sini adalah latest haid. Haid yang paling latest. Dan latest suci. Maksud dia haid dia terakhir berapa hari, suci dia terakhir berapa hari. Ini adat dia. Ini adat suci dia. Kita pada yang latest. Ini dengan sekali sahaja. Walaupun dia sekali baru haid. Contohnya lah, umur dia berapa? 13 tahun. Umur dia 13 tahun. Kemudian keluar darah haid. Haid yang pertama kali dalam hidup dia keluar 5 hari. Yang pertama kali dalam hidup dia keluar 5 hari. Kemudian bulan kedua istihadah. Bulan ni baru keluar sekali je. Dalam hidup dia baru keluar sekali. Bulan kedua, keluar kali kedua, terus istihadah. So, mana adat dia? Dia ada adat ke tak? Apa kebiasaan haid dia? Tak ada kebiasaan lagi. Sebab dia baru sekali je haid. Ini baru haid kedua ni. Haid yang kedua terus darah tu melebihi 15 hari. So, apa jadi sekarang? Jadi ni sekarang ni dan bila istihadah, kemudian istihadah tu ghairu Mumayyizah, bukan Mumayyizah,
Kan, ini dia bukan mumayizah. Maka dia kena kembali pada adat, betul tak? Adat dia berapa? Adat dia 5 hari. Takkan itu penadat baru sekali dia haid dalam hidup dia? Ya, walaupun sekali. Sebab dia boleh ditetapkan dengan sekali sahaja. Yang penting cukup syarat, dan itulah haid dia yang paling latest. Okey? Haid yang paling latest. Sama ada memang setiap bulan, contohnya bulan 1 keluar 5 hari, bulan 2 keluar 5 hari, bulan 3 keluar 5 hari, bulan 4 keluar 5 hari juga, contohnya kan. Bulan 5 istiadah. Kan? Dan dia bukan mumayyizah. Bukan mumayyizah. Maka nak kembali kepada adat mana? Adat dia ni lah yang 5 ni. Ni latest dia. Ni memang tak bulan sama pun. 5, 5, 5. Bulan 1, 5. Bulan 2, 5. Bulan 3, 5. Bulan 4, 5. Bulan 5, istiadah. Bulan 5, istiadah. Dan dia bukan mumayyizah. Kena kembali pada adat. Maka adat dia 5 hari lah. Adat dia 5 hari. Baik. Jelas kan? Ataupun adat kebiasaannya setiap bulan keluar darah haid 5 hari. Okey. Dia setiap bulan memang keluar 5 hari. 5 hari, 5 hari, 5 hari. Okey? 5 hari, 5 hari, 5 hari. Kemudian ada satu bulan haidnya 6 hari. Kemudian bulan seterusnya dia istiadah. Okey. Seterusnya dia istiadah. Contohnya macam mana? Tak mana. Saya tengok CD je boleh tak? Nampak ke boleh buat note sikit sini. Tak apa lah, kita tulis dah kat sini. Contohnya lah. Okay, contohnya dia kata contohlah bulan 1 keluar 5 hari. Okay, bulan 2 keluar 5 hari, bulan 3 keluar 5 hari, bulan 4 keluar 5 hari, bulan 5 keluar 6 hari. Haid dia ni. Okey, haid dia ni. Bulan 6 istiadah. Bukan mumayyizah. Ini bukan istiadah, bukan mumayyizah. Bulan ke-6. Okey. Sekarang bila bukan mumayyizah, kita kata kita kena kembali kepada adat, betul tak? Kembali kepada adat. Mana adat dia? Kembali kepada adat. Okey, adat dia mana? Nak bulan 1 5 hari, bulan 2 5 hari, bulan 3 5 hari, bulan 4 5 hari, bulan 5 6 hari. Bulan 5 6 hari. So adat mana? Sekarang ni dia kena kembali kepada adat. Ini dia istiadah sekarang ni. Haid dia keluar lebih 15 hari. So kita nak bagi haid dia berapa sekarang? Nak bagi haid dia 5 hari ke 6 hari? Haid dia kita bagi 6 hari. Kenapa 6? Kebiasaan dia 5 tau ni. 5, 5, 5, 5, 6 ni baru sekali je. Kan? Baru sekali je 6. Tak, kita bukan tengok kepada yang banyak. Kita tengok kepada yang latest. Latest, iaitu 6 hari. Maka kat sini adat dia adalah 6 hari. Kenapa? Kerana ini yang latest. Itu maksud adat. Itu maksud adat. Okey, dia bukan tengok kepada banyak, dia tengok kepada latest. Itu maksud berlakunya penetapan adat dengan sekali sahaja. Walaupun sekali, contohnya walaupun sekali dalam hidup. Ataupun dia memang keluar jenis 5, 5, 5, 5, 5, kemudian keluar darah 10 pula. Kemudian istiadah. Kemudian istiadah. Nak rujuk pada mana? Rujuk pada yang terakhir, yang latest, iaitu 10 hari ni. Walaupun kebanyakannya 5, tak kira. Dia tak tengok kepada banyak, dia tengok kepada latest. Jelas Mafhum? Boleh faham kat situ itu maksud kita tetapkan adat dengan sekali sahaja. Sama ada sekali dalam hidup ataupun sekali yang terakhir. Yang latest Yang latest. Penting ni adalah latest. Dia tak tengok kepada banyak, dia tengok kepada latest yang terakhir. Baik. Jelas Mafhum? Okey. Itu cara pertama untuk kita menetapkan adat. Baik. Kita ada cara yang kedua. Cara yang kedua, dengan 2 kali ulangan. Jika haidnya setiap bulan berbeza-beza tetapi tersusun, contohnya seorang perempuan haid pada bulan pertama 3 hari, bulan seterusnya 5 hari, bulan seterusnya 7 hari, bulan seterusnya 3 hari balik, bulan seterusnya 5 hari, bulan seterusnya 7 hari, kemudian bulan seterusnya iaitu bulan ke-7 istihadah. Maka haidnya pada bulan itu dikembalikan kepada 3 hari,
Kemudian jika istiadah masih berterusan pada bulan ke-8, kembali kepada 5 hari, kemudian 7 hari. Ini kita nak bincang pada cara yang kedua. Cara yang kedua macam mana? Cara kedua macam ni. Okey. Cara yang kedua, penetapan dia adalah dengan pattern tau. Dengan pattern yang tertentu. Macam mana pattern dia? Baik. Dia kata, contohnya kita ambil bulan. Macam ni. Kita ambil bulan Muharram lah. Ataupun tak apalah, kita ambil bulan satu. Yang ini bulan Ais. Okey. Kemudian ini haid dia. Okey, haid. Alright. Kita yang bulan 1, haid dia kita kata berapa hari? 3 hari. Haid dia 3 hari. Kemudian bulan 2, haid dia 5 hari. Bulan 3, haid dia 7 hari. Okey. Kemudian bulan 4, haid dia 3 hari. Kemudian bulan 5, haid dia 5 hari. Kemudian bulan 6, haid dia 7 hari. Kemudian bulan 7 dia istihadah. Istihadah bukan mumayyizah. Dekat bulan yang ke-7. Okey. Jelas? Baik. Jelas kan? Okey ke? Tak ada apa-apa sangkut kan? Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, bulan ke-7 saudara. Okey, sekarang. Ini penting. Tolong perhatikan betul-betul lah tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimah rahimakumullah. Tengok betul. Ini tengok ni. Apa jadi sekarang? Ini penetapan adat dengan melihat rekod haid selama 6 bulan. Bayangkan. Selama 6 bulan. Jadi siapa yang tak ada rekod selama 6 bulan ni, dia tak akan tahu haid dia tu macam mana. Okey, yang dia tahu haid dia beza-beza. Bulan pertama beza, bulan kedua beza, bulan ketiga beza. Tapi berbeza-beza tu adakah berbeza macam ni? Macam mana tu? Tengok ni. Kat sini dia memang tak bulan berbeza, tapi tiap bulan yang berbeza tu dia ada pattern. Okey, tengok pattern dia. Tengok bulan 1 3 hari. Betul? Bulan 5 bulan 2 5 hari, bulan 3 7 hari. Tengok ni. Kalau kita tengok kat sini kita ada 3 5 7 3 5 7. Nampak dia ada pattern. Okey. Soalan aja sini satu round, sini satu round lagi. Dia ada pattern 3 5 7 3 5 7. Okey. Bila istihadah dekat sini, kat bulan ke-7 ni istihadah. Okey, apa jadi sekarang? Bila dia istihadah, mana haid dia? Mana adat dia? Mana adat dia? Kan kita kata dia ni istihadah bukan mumayyizah. Dan dia dah muqtadah, dia dah ada adat. Mana adat dia? Ada kita kata adat dia kita ambil yang latest, iaitu 7 hari. Kita kata sini haid dia 7 hari. Salah. Kenapa? Sebab dia tak pakai penetapan adat yang pakai latest tu. Tak. Kenapa? Sebab dia dah pernah haid sebelum ini. Haid dia tu berbeza-beza setiap bulan, tetapi ada pattern. Ada pattern yang tetap. Okey. Jadi kat sini, apa haid dia? Apa haid dia? Haid dia kat sini adalah berapa hari? Haid dia 3 hari. Kenapa 3 hari? Ni, nampak ni. Dia punya pattern. Pattern adalah 3 5 7, maka ada balik di 3 5 7, sini pun akan jadi 3. Okey. Kemudian katalah bulan 8. Bulan 8 dia istihadah lagi. Berterusan lagi keluar. Istihadah bukan mumayyizah. Dia keluar darah 60 hari keluar, contohnya lah. 60 hari keluar darah. Okey. Jadi bulan pertama, bulan ke-7 kita bagi 3 hari. Bulan kedua kita akan bagi dia berapa hari? Kita akan bagi dia 5 hari. Kenapa? Sebab ini pattern dia. Pattern dia adalah 357. 357. Faham Jelas Sebab ni dia bila kita terang seorang-seorang ni kan, cakap seorang-seorang ni kita tak tahu reaksi macam mana. Muka blur ke apa, kita tak nampak kan. Saya ni bukan boleh ni. Kalau dia nampak macam tak puas hati, saya buat ujian nanti.
Ha? Kita berhujah lagi. Okey. Nak tahu faham ke tak faham, kan? Tak buat ujian macam mana nak tahu. Baik. Okey, so penetapannya adalah ini. 357. 357. Okey, bila masa kita nak pakai kaedah kedua ni untuk menetapkan dia punya adat, okey. Ada beberapa syarat. Syarat nak pakai ni, cara macam ni. Okey, ada beberapa syarat. Ada 3 syarat kalau tak silap saya. Okey. Dia okey. Dia ada beberapa syarat untuk pakai kaedah ni untuk menetapkan adat. Apa dia? Syarat pertama, mestilah dia apa? Apa ada syarat dia ni? Syarat dia okey. Mesti berlaku dalam dua kali. Dua kali pattern. Okey, 2 kali. Ataupun lebih lah. Kemudian yang kedua, mestilah sama turutan. Okey. Kemudian 2 kali berulang. Itu je lah. Okey, ambil 2 syarat. Okey, 2 syarat. Ini syarat untuk nak pakai pattern ni apa? Yang pertama, mestilah dia tu 2 kali berlaku. Contohnya ni kan. Dia pattern dia, pattern dia adalah 357. Kan? Maka dia berulang 2 kali. Ini sekali. Ini sekali. Dia dah berulang 2 kali dah. Kemudian, jadi sadar kat sini. Barulah layak untuk kita pakai kaedah ni. Okey. Kaedah ni. Tapi, katalah dia tak berulang lagi. Contohnya. Dia tak berulang lagi. Contohnya, height dia, bulan pertama, height dia 3. Bulan kedua, height dia 5. 3, height dia 7. 4, height dia 3. Bulan kelima, height dia 5. Okey. Bulan ke-6, istiadah. Okey. Sekarang dia ada pattern tak? Dia ada pattern. Kan? Ni 3, 5, 7. 3, 5, istiadah. Tak sempat nak ulang yang 7 ni. Maka sini kita pakai je ni. Bila istiadah kat sini, kita nak pakai adat dia yang mana? Kita kata, sekarang height dia 7 hari. Height dia 7 hari. Betul ke? Taklah. Kenapa? Sebab dia tak form pattern tu tak berlaku 2 kali lagi. Tak berlaku 2 round lagi. Jadi macam mana? Ambil yang terakhir, iaitu 5 hari. Maka height dia kat sini bukannya 7, height dia kat sini adalah 5 hari. Ambil yang terakhir. Jelas kan? Jelas. Sebab tak cukup syarat, iaitu dia tak berulang 2 kali pattern tu. Okey, tak berulang 2 kali. Ataupun dia berulang 2 kali tapi tak sama turutan. Dia berulang 2 kali tapi tak sama turutan. Contohnya kita buat ni 3, 5. Tu sangat 5 nya. Okey, 3, 5, 7. Kemudian 5, 7. Bulan ke-6 keluar 3. Okey. Kemudian bulan yang ke-7 istiadah. Okey, istiadah. Sekarang betul. Ada 2 pusingan. Ini satu, ini satu. Ini ada 3, ini ada 5, ini ada 7. Ini pun sama ke? Ada 3, ada 5, ada 7. Tapi tak sama tu turutan. Turutan tak sama. Maka tak pakai juga. Tak pakai juga. Okey. Maka dekat sini dia tak berulang. Dia berulang 2 kali. Cumanya dia tak sama turutan. Tak sama turutan. Ni 3 kat sini, ni 3 kat last kali. Kan? 5 kat sini, ni 5 awal. Dah tak sama. Maka tak ikut keadaan ni. Okey. Maka kita ambil yang latest juga. Ni latest. Cuma yang ada detail sikit dia ni, cuma saya tinggalkan dulu. Okey. Yang penting ada cara dia sikit. Kat sini ada masalah sikit. Okay, ada masalah sikit kat sini. Cuma saya tak go on detail lah. Penting faham syarat tu dulu. Adakah kita pakai cara penetapan pattern atau tidak? Kita akan pakai apabila dia cukup 2 syarat ni. Kalau tak cukup 2 syarat ni, maka kita tak ikut kaedah pattern ni.
Okey. Mesti ada cukup dua syarat ni. Baru kita ikut kaedah pattern untuk menetapkan. Jadi kat sini haid dia 3, 5, kemudian kalau istiadah lagi bulan 9. Istiadah lagi. Kan, istiadah lagi. Okey, kita bagi dia 7. Dan seterusnya. Okey. Sebab dia ada pattern yang tertentu. Ada pattern tertentu. Baik, jelas Jelas. Dan nampak sekali lagi, tuan-tuan dan puan, muslim-muslimah rahimakumullah. Benda ni, tengok ni. Apa yang berlaku ni? Tengok ni macam ni. Dia berlaku dalam 9 bulan. Adapun 7 bulan. Orang yang tak rekod, dia takkan tahu benda ni. Adakah pattern tu berulang ke, belum berulang ke, cukup ke tak cukup, macam mana nak tahu? Melainkan dia kena ada rekod. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kena ada rekod. Okay. Ustaz, adakah kena 3 bulan 3 bulan? Tak semestinya. Boleh jadi 4 bulan 4 bulan. Boleh jadi paling sikit 2 bulan 2 bulan. Boleh jadi? Boleh jadi. Contoh bulan pertama keluar darah 7 hari. Bulan kedua haid dia 11 hari. Bulan ketiga 7 hari. Bulan keempat 11 hari. Bulan kelima istiadah. Istiadah bukan mumayyizah. Okey. Sekarang masalah ni, kita nak bagi haid dia berapa sekarang? Kita nak bagi haid dia 7 hari ke? Kita nak bagi haid dia 11 hari? Mana satu? Kita nak bagi kat dia? Kalau kita ikut yang latest, jadi 11. Kalau kita ikut pattern, jadi 7. Jadi ni ikut pattern ke ikut latest? Ini cukup syarat tak untuk ikut pattern? Cukup syarat ke tidak? Okey. Kita kata syarat dia apa? Syarat dia adalah mesti berulang 2 kali. Ni, ini 1 kali, ini 2 kali. Ikut turutan sama tak? Sama turutan. 7, 11, 7, 11. Maka kat sini, haid dia kat sini adalah 7. Bukannya 11. Okey? Maka haid kat sini kita ikut adat, betul tak? Berapa adat dia? Ini sabar. Okey? Berapa adat dia? Adat dia adalah 7 hari haid. Okey? 7 hari haid. Nampak tu? Sebab dia berulang. Ini berulang 2 bulan 2 bulan. Okey, ni bagi contoh ni 3 bulan 3 bulan, betul tak? Ini 2 bulan 2 bulan. Berjadi 4 bulan 4 bulan. Kan? Berjadi 4 bulan, boleh? Tak ada salah. Okey? Contohnya bulan 1 keluar darah 7. Bulan 2 keluar darah 9. Bulan 3 keluar darah 2 je. Bulan 4 keluar darah 10. Contoh. Ya. 5 7 balik. Bulan 6 9. Bulan 7 2 hari. Bulan 8 10 hari. Okey. Bulan 9 7 hari. Bulan 10 istiadah. Tu dia istiadah bulan 10. Istiadah bukan mumayyizah. Istiadah bukan mumayyizah. Okey. Istiadah bukan mumayyizah. Sekarang ni. Nampak? Ada pattern ke tak ada pattern kat sini? Sekarang istiadah. Contohlah dia istiadah bukan mumayyizah. Maka kena kembali kepada adat. Okey? Ini adat. Berapa adat dia? Mana adat dia? 7 ke, 9 ke, 2 ke, 10? Nak ambil yang latest ke, nak ambil yang mana? Sekarang ni, dekat soalan ni, cukup ke tak cukup untuk jadi pakai pattern ni? Ke nak pakai latest? Kalau pakai pattern, yang mana satu? Kalau kata latest, kita ambil 7 je lah. Kan? Sekarang macam mana? Ada satu jawab. Sekarang ni, tengok pattern. Kita tengok pattern. Tengok pattern satu-satu. Okey? Pattern satu-satu. Sekarang kita tengok 7, 9, 2, 10. Kau dia ulang balik 7. Betul? So kat sini, ini satu orang. 7, 9, 2, 10. Kemudian 7, 9, 2, 10. Ini lagi satu. Kemudian 9, 7. Nampak? Dia masih lagi ikut pattern. Dia masih lagi ikut pattern. Okey? Jelas? Okey? Dia masih lagi ikut pattern. Kemudian 7. Bulan 10 istiadah. Sepatutnya bulan 10 ni berapa dia punya, kalau kita ikut pattern ni? Lepas 7 berapa? 9, betul? Maka sekarang adat dia kat sini adalah
9 hari. Kenapa? Sebab ini dia punya pattern. 7, 9, 2, 10. 7, 9, 2, 10. Kemudian 7. Maka kat sini kita akan bagi 9. Siapa? Sebab dia cukup syarat untuk jadi betul. Dia jawab 9. Betul. Siapa jawab 9 tu betul. Betul. Sebab dia cukup syarat untuk pakai penetapan adat mengikut pattern. Apa Zanara betul. Okey, kita 9. Alright. Dah begitu asal. Ini contoh dengan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Okey. Jadi istiadah mana? Jadi istiadah kat bulan ke-10. Jadi kalau tak ada rekod semua ni, tak ada rekod ni 9 bulan ni, maka dia tak akan tahu. Dia tak akan tahu kalau tak ada rekod sepanjang bulan-bulan sebelum tu. Sebab tu penting sangat rekod hari haid. Walaupun tak berlaku istiadah, tak berlaku istiadah ni. Bulan 1 tak berlaku istiadah, bulan 2 tak berlaku istiadah, bulan 3 tak berlaku, 4, bulan ke-10 berlaku istiadah. Tapi ada function tak dia rekod banyak-banyak ilmu ni? Dia rekod daripada bulan 1 ni sampailah bulan 9, bulan 10, ada function tak ada function? Ada function dia. Okey? Untuk nak mengenali adat dia lepas tu. Masa berlakunya istiadah pada bulan yang ke-10. Ke-10. Baik. Jelas kan? Okey, jelas. Itu yang dimaksudkan dengan penetapan adat mengikut pattern. Okey, mengikut corak yang berlaku dengan syarat mestilah 2 kali berulang dengan satu syarat mestilah sama turutan. Turutan itu sama, tertib dia sama. Okey? Baik. Ada 2 cara. Ada 2 cara untuk menetapkan adat. Okey? Sama ada dengan sekali sahaja iaitu yang paling latest ataupun dengan 2 kali ulangan. Kalau dia kata kat sini, okey, dia kata kat sini jika haidnya setiap bulan berbeza-beza tapi tersusun. Dia beza tapi tersusun. Contohnya, perempuan haid pada bulan pertama hari, kemudian 5, kemudian 7. Okey. Kemudian 3 balik. Kemudian 5, kemudian 7. Okey. Kemudian pada bulan seterusnya, bulan ke-7 istihadah. Apa jadi? Maka haidnya pada bulan itu dikembalikan kepada 3. Sebab dia ikut pattern. Kemudian jika istihadah masih berterusan pada bulan ke-8, maka kembali kepada 5, kemudian 7. Ikut pattern dia. Jadi 3, 5, 7, 3, 5, 7. Alright. Jika adat yang berbeza-beza ini tidak tersusun, tadi dah, dia tak ikut turutan. Dia tak tersusun je tu, tak ikut turutan. Atau tidak berulang 2 kali. Ataupun dia ikut turutan tapi dia tak berulang 2 kali. Tak sempat berulang 1 set. 2 set lagi, tak sempat lagi. Okey, maka kembali kepada bulan terakhir. Tak cukup syarat, ambil yang latest. Iaitu ikut kaedah yang awal balik. Kaedah yang sekali saja ni. Alright, kalau tak cukup syarat. Syarat dia mestilah ni. Syarat dia adalah yang pertama kena tersusun. Yang kedua kenalah berulang 2 kali. Okey? Ini syarat untuk menetapkan adat melalui pattern. Okey? Kalau tak cukup 2 syarat ni, maka kembali kepada bulan terakhir. Ikut kaedah yang pertama ni. Yang sekali saja. Okey? Baik. Jelas kan? Jelas. Okey? Kita nak masuk ke muka seterusnya. Okey. Kita habiskan sikit lagi. Baik. Baik. Faedah, gambaran hari terbanyak seorang perempuan meninggalkan solat. Okey, ini tak ada apa-apa pun. Okey. Ini dia sekadar nak bagi faedah je lah untuk kita buka minda, celak balik apa yang kita belajar sebelum ni. Tengok. Sekarang ni kan kita dah belajar sebelum ni berkaitan dengan hukum amali dan hukum ijmali, betul? Okey. Kita kata hukum ijmali itu berbeza dengan amali. Ijmali tu kita tengok daripada keseluruhan haid. Okey, yang mana satu haid, yang mana tu bukan, berapa hari haid, berapa istihadah. Kemudian hukum amali berbeza kan. Amali buat kita takkan tahu. Okey, amali kita takkan tahu yang kita takkan tahu yang dia ni akan istihadah ataupun tidak, melainkan dia kena sabar sampai dah 15 hari kan. Bila darah tu berterusan sampai lebih 16 hari baru kita dapat tahu, rupanya ni aku ini istihadah, ada yang solat yang aku kena ganti. Itu hukum amali. Okey, hukum amali. Baik. Sekarang dari sudut amali, berapa harikah seorang perempuan tu tergambar? Okey, maksimum lah kita boleh bagi gambaran. Kita cuba bayangkan berapa hari yang paling banyak seorang perempuan tu meninggalkan solat. Dia tengok berapa banyak kalau ikut hukum amali ni. Okey, baik. Dia kata gambaran hari terbanyak seorang perempuan meninggalkan solat. Okey, gambaran terbanyak. Katanya seorang perempuan mubtadaah. Okey. Untuk orang yang mubtadaah, boleh meninggalkan solat paling lama 31 hari. Mubtadaah paling lama 31 hari. Ini dapat digambarkan apabila seorang apabila keluar darah 15 hari, darah merah,
kemudian keluar darah hitam berterusan melebihi 15 hari. Dan dia meninggalkan solat 15 hari. Okey. Baik. Sekarang dia kata untuk perempuan yang mubtadaah, yang first time keluar darah. Keluar darah mula-mula je, terus istihadah. Okey. Keluar darah mula-mula terus istihadah. Sekarang ni berapa gambaran hari yang maksimum? Yang maksimum yang dia meninggalkan solat. Okey, dia meninggalkan solat. Berapa gambaran? Memanglah haid paling banyak 15 je. Betul. Haid paling banyak 15. Tapi dalam kita nak mencari haid yang 15 hari tu, kadang-kadang kita meninggalkan solat lebih daripada 15 hari. Sebab amalinya berbeza. Okey? Amalinya berbeza. Orang yang mubtadaah, kita belajar dulu ni. Mubtadaah. Okey? Dia ni boleh jadi dia tinggalkan solat paling banyak 31 hari. Dia tinggalkan solat paling banyak, maksimum. Okey? Macam mana? Okey, dia kata dia keluar darah berapa hari? Katanya dia keluar darah pada contohlah ini hari pertama tu. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, keluar 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, itu 32, 34, 35. Okey, katalah sampai tu. Alright. Sekarang dia kata macam mana? Dia keluar darah hari pertama sampai hari ke-15, dia keluar darah 15 hari warna merah. Okey. Kemudian hari ke-16 tu sambung bertukar darah, keluar darah. Okey. Lebih daripada hari. Contoh kita ambil 18 lah. 18 hari hitam. Okey. 18 hari hitam. Sekarang masalah ni, ini mumayyizah ke bukan mumayyizah? Mumayyizah atau bukan mumayyizah? Kalau mumayyizah, hitam akan jadi haid, merah akan jadi suci. Kalau bukan mumayyizah, maka kalau bukan mumayyizah, maka kita akan bagi haid dia 1 hari 1 malam. Okey? Kalau dia ni seorang yang mumayyizah, maka haid dia adalah darah kuat. Kuat haid. Tapi kalau dia bukan mumayyizah, maka haid dia adalah 1 hari 1 malam. 1 hari haid. Saya ada mubtadaah, dia tak ada adat lagi. Okey. Sekarang ni mumayyizah ke bukan mumayyizah? Ini bukan mumayyizah. Kenapa? Sebab darah hitam dia dah lebih daripada 15 hari. Kan kita dah belajar tu ni. Syarat tamyiz, sebab syarat jadi mumayyizah adalah darah kuat mestilah lebih daripada 24 jam. Itu cukup. Dan syarat kedua adalah darah hitam tidak boleh melebihi daripada 15 hari. Sekarang tak ada, dah lebih dari 15 hari. Maka ini bukan mumayyizah. Ini bukan mumayyizah. Okey. Masalah ni adalah masalah bukan mumayyizah. Okey. Ini semua ni adalah masalah bukan mumayyizah. Kenapa? Sebab tak cukup syarat tamyiz. Ini bukan mumayyizah. Walaupun Ustaz, tapi ni ada dua beza. Ada warna merah, ada warna hitam. Walaupun ada dua sifat yang beza, tapi bila tak cukup syarat, maka dia akan jadi bukan mumayyizah. Okey? Sama? Sebab tak cukup syarat tamyiz. Walaupun ada dua warna yang berbeza. Walaupun ada dua warna yang berbeza. Okey. So, apabila dia ni bukan mumayyizah, apa hukum dia? Bila bukan mumayyizah, hukum dia adalah haid dia cuma 1 hari 1 malam. Haid dia 1 hari 1 malam. Okey. Lepas tu dia haid dia kat sini. Mak silap. Okey. Haid dia 1 hari 1 malam kat sini. Ini haid. Okey. Kemudian 21 hari haid. Kemudian 29 suci. Kemudian 1 hari kat sini haid pula. Ini 1 hari kat sini haid. Okey. Ini haid. 1 hari. Kemudian suci lagi, apa tu suci. Okey. Ini hukum ijmali.
Alright? Ini hukum ijmali. Okey, macam mana kita katakan dia ni tinggal solat 31 hari? Okey, kita tengok kat sini. Tengok sini. Sekarang, masa hari pertama keluar darah. Kat sini hari pertama. Keluar darah. Kan? Hari pertama keluar darah. Masa ni dia tak tahu lagi yang dia akan istihadah, betul? Keluar darah warna merah, kan? Maka dia tunggu. Hari pertama dia tunggu, hari kedua tunggu, hari ketiga tunggu, keempat tunggu. Sebab dia tak tahu ke istihadah, betul tak? Merah sampai hari ke-15. Merah. Tunggu. Masuk je hari ke-16, darah bertukar menjadi warna hitam. Sekarang bila bertukar ke-16, kita dapat tahu, oh rupa-rupanya aku ni mengalami masalah istihadah. Aku ni mustahadah. Okey. Sekarang hari ke-16 dia bertukar jadi hitam, bertukar jadi lebih kuat. Kita dah belajar sebelum ni. Apabila dia bertukar lebih kuat, maka kat sini ada kemungkinan haid dia adalah warna hitam. Sebabnya baru hitam baru keluar 1 hari, betul tak? Keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari, katalah keluar 5 hari, kemudian stop. Maka 5 hari hitam tu lah yang akan jadi haid, kan? Maksudnya dia tahu, sekarang ni kita hukum Zohir je dulu. Zohirnya bila keluarnya darah warna hitam kat sini, maka kita akan hukumkan dia, oh sini haid, sini haid. Sini bukan haid lagi, sini ni darah lemah. Okey, sini sebenarnya haid dia. Masa hari ke-16. Maka hari ke-16 dia tak solat lagi. Tak solat. Dia tak puasa lagi. Tak boleh mandi. Sebab kemungkinan kat sini haid dia. Okey, 16, 17, 18 tak boleh solat. 19. Sebab ini adalah hari warna hitam. Sampai hari ke-30. Sampai hari ke-30, sekarang dah 15 hari hitam, kan? Sepatutnya kalau berhenti dekat 30, kan? Maka 15 hari hitam, inilah akan jadi haid. 15 hari hitam. Inilah akan jadi haid. So ini mumayyizah. Okey. Tetapi masalahnya sekarang tak, dia tak stop dekat situ. Hari ke-31 keluar lagi darah. Dia tu keluar lagi darah. Dan darah warna hitam juga. Sekarang jadi 16 hari hitam. Apabila 16 hari hitam, maka ini kita tahu, oh ini bukan mumayyizah. Bila bukan mumayyizah, apa hukum dia? Hukum dia adalah haid cuma 1 hari 1 malam. Kat sini haid dia. Jadi hari ke-31 dia dapat tahu, oh rupa-rupanya aku ni istihadah, bukan mumayyizah. Sebab hari ke-31 darah masih lagi keluar, dan keluar tu warna hitam. Kat sini. Kan? Okey, masih hitam. Jadi kita dapat tahu, oh rupa-rupanya haid aku ni adalah haid yang bukan mumayyizah. Haid dia adalah 1 hari kat sini, 1 hari kat sini. So masa dia dekat sini, dia masih lagi tak solat lagi. Hari ke-31 masih lagi tak solat lagi. Hari ke-32 barulah mula mandi, solat. Sebab sekarang ni dia dapat tahu, oh dia ni bukan mumayyizah. Hari ke-32 tu dah suci. Okey. Jadi sekarang ni nampak tu, berapa gambaran paling banyak untuk mubtadi' meninggalkan solat? Gambaran yang paling banyak adalah 31 hari. Ini tu dia kata hari ni. Maka dia ni mubtadi', dia meninggalkan solat selama 31 hari. Okey. Jelas kan? Nampak logik dia? Nampak logik dia macam mana mubtadi' itu meninggalkan solat selama 31 hari? Okey. Baik. Itu untuk mubtadi'. Itu untuk mubtadi'. Baik. Sekarang kalau mu'tadah lagi lama. Jadi sekarang ni dia kata, bagi seorang mubtada'ah, okey, mubtada'ah, dia boleh meninggalkan solat paling lama 31 hari. Okey. Ini dapat digambarkan apabila keluar darah 15 hari merah, kemudian keluar darah hitam berterusan melebihi 15 hari. 15 hari. Dia meninggalkan solat 15 hari pertama. 15 hari pertama dia meninggalkan solat, kan? Dia meninggalkan solat kerana zahirnya dia haid. 15 hari pertama tu walaupun dia darah merah, dia meninggalkan solat. Kenapa? Sebab zahirnya dia haid masa tu. Sebab darah belum lagi melebihi 15 hari. Okey. Kemudian dia meninggalkan solat 15 hari kedua. Kita tengok tadi 15 hari kedua. Kenapa 15 hari kedua dia tinggal lagi solat? Sebab darah bertukar jadi warna hitam. Kerana apabila darah bertukar menjadi hitam, sekarang masalah ini menjadi mumayyizah. Dah keluar hitam sekarang jadi mumayyizah. Kemudian jadi 15 hari pertama ditinggalkan. Sebab 15 hari pertama tu masih lagi dalam tempoh 15 hari lah, tak lebih lagi. Tak tahu lagi kata dia akan istihadah. Kemudian 15 hari yang kedua dia tinggal lagi. Kenapa? Sebab boleh jadi dia ni mumayyizah. Kan? Boleh jadi dia ni mumayyizah. Maka dia tinggalkan lagi 15 hari kedua tu sebab satu darah warna hitam. Kemudian
Masuk hari ke-31, darah hitam masih keluar. Maka sekarang dia tahu bahawa masalahnya bukan mumayyizah. Maka haidnya cuma satu hari satu malam pada hari pertama darah. Okay, jadi haid dia cuma satu hari satu malam je. Bahawa dia ni mumtarah bukan mumayyizah. Maka haid dia akan jadi satu hari, kemudian suci dia akan jadi 29. Betul dah? Haid satu hari, kemudian suci 29. Macam kita belajar sebelum ni. Okay? 1.29, 1 cycle, 1.29, 1 cycle. Dan seterusnya, kalau bagaimana darah tu masih lagi keluar. Okay? Darah tu masih lagi keluar. Baik. Seorang perempuan mu'tadah. Okay? Seorang perempuan mu'tadah pula boleh meninggalkan solat paling lama 45 hari. Ini dapat digambarkan apabila adatnya 15 hari, haid pada awal bulan, kemudian keluar darah merah 15 hari, kemudian keluar darah hitam berterusan. Dia meninggalkan solat 15 hari pertama yang darah merah kerana alright. Okay. Sekarang kalau dia tu seorang mu'tadah. Okey. Mu'tadah, dia pernah ada adat dah. Mu'tadah. Okey. Dan adat haid dia, adat dia 15 hari. Okey. Adat dia 15 hari haid. Okey. Baik. Sekarang duka darah macam mana? Kita buat ni. Alright. Okey. Duka darah sama kat ni contohnya. Sekarang ni hari pertama kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey. 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 7, 3, 8, 9, 40. 1, 42, 43, 44, 45. Ni 45. Okey, kemudian 46, 47, 48, 49, 50. Terusnya 65. 50 namanya. 50. Okey. 50 itu. Okey. Okey, alright. Sekarang. Ada dia 15 hari ya? 15 hari, okey. Sekarang hari pertama sampai hari ke-15 ni 15 hari pada darah warna merah. Okey. Kemudian daripada hari 15 tu bersambung pula tukar jadi warna hitam sampai hari ke-50 contohnya. Daripada ke-50 berapa hari tu? 35 hari kan? 35 hari. Jadi 35 hari turunnya. Ada tadi. 35 hari ini hitam. Okey, hitam. Sekarang bagi orang yang mu'tadah sekarang dia tengok ada tu. Sekarang hari mana? Ni. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima macam biasa. Ini dia meninggalkan solat. Kenapa dia meninggalkan solat? Sebab masa ni dia tak tahu lagi yang dia akan istighfar sampai hari ke-15. Betul? Sampai hari ke-15 darah warna merah. Dia tahu okey tak apalah 15. Masuk je hari yang ke-16 kat sini darah bertukar menjadi warna hitam. Okey, sekarang hari ke-16 dia dapat tahu, rupa-rupanya aku ni istihadah. Okey, sekarang aku istihadah yang mana satu ni? Okey, aku mu'tadah, aku dah ada adat. Ada aku 15 hari. Okey, masalah sekarang aku ni mumayyizah ke bukan? Kalau bukan mumayyizah, baru kita kembali pada adat. Kalau mumayyizah, maka kita tengok warna. Yang hitam akan jadi, ataupun yang kuat akan jadi haid. Sekarang 15 hari. Apa sekarang masuk je hari yang ke-16. Okey, hari ke-16 darah bertukar jadi warna hitam. Kat sini boleh ke dia nak terus aku nak mandi solat apa semua kat sini? Kalau dah masuk hari ke-16 dah mandi solat. Tak boleh. Sebab darah dia bertukar menjadi lebih kuat. Apabila darah tu dia bertukar menjadi lebih kuat, maka dia sekarang ni menjadi mumayyizah. Yang hari ke-16. Okey, dia akan jadi bila tukar jari warna ni, dia akan jadi mumayyizah. Boleh jadi dekat sini haid dia. Kalau darah tu berterusan sampai hari ke-30 lah. Okey, tak lebih daripada 15. Sekarang keluar warna hitam kat sini. Bila keluar warna hitam, inilah boleh jadi ini haid dia. Maka hari ke-16 tu tak solat lagi. Jangan. Hari ke-16, 17, 18, 19, 20, sabar lagi. Sabar sebab dia pergi dia hari warna hitam. Sampailah hari ke-30.
Sampai hari kedua kalau stop, maka darah dia kat sini 15 hari hitam lah. Mari hitam akan jadi haid. Mari hitam akan jadi haid. Tetapi kat sini tak. Dah sampai 30. 31 keluar lagi warna hitam. 31 keluar lagi warna hitam. Apa dia sekarang? Oh, sekarang aku tahu. Oh, hari bila? Hari ke-31. Hari ke-31. Alamak, terpadam pula. Hari ke-31. Hari ke-31 ni baru dia dapat tahu, oh, rupa-rupanya aku ni istihadah bukan mumayyizah. Istihadah bukan mumayyizah. Bila istihadah bukan mumayyizah, maka aku kena kembali kepada adat. Mana adat dia? Adat dia adalah 15 hari awal bulan. Kat mana? Kat sini. 15 hari ni akan jadi haid ikut adat. Kemudian suci 15 hari. Suci. Kemudian 15 hari lagi akan jadi haid. Betul? Sekarang, masa hari ke-31, baru dia dapat tahu. Oh, rupa-rupanya aku ni adalah istihadah bukan mumayyizah. Maka kena kembali kepada adat. Balik kepada adat, maka haid dia dekat sini. Ini haid, ini haid. Hari ke-31 sampai hari ke-45 haid. Jadi, hari ke-31 ni, tak boleh solat lagi. Haram lagi solat. Puasa, mandi, tak boleh. Okey? 31, 32, 33. Kenapa? Sebab adat dia haid. Dan sekarang dapat tahu bahawa dia ni memang bukan mumayyizah, kena kembali kepada adat. Maka hari ke-31, 32, 33, 34, 35 tak solat lagi. Sampailah hari ke-45. Sebab adat dia 15 hari. Maka daripada 30 sampailah ke 45, inilah 15 hari. Sinilah haid dia. Ikut adat dia ni kena 15. Maka tak solat lagi. 31, 32, 33, 40 sampailah 45. Masuk je 46. Maka kat sini barulah dia mula mandi. Dia mula solat. Haid dia kat mana? Haid dia kat 15 sini dengan 15 sini. Sini suci. 15 sini suci. Maka 15 sini yang dia meninggalkan solat kat sini, ini dia kena qada. Solat suci dia 15 hari dekat sini. Kat kawasan hitam mula-mula tu. Okey. Jelas. Kenapa? Sebab dia ni bukan mumayyizah. Dia tak kisah dah hitam ke merah ke. Ni merah ke, ni hitam ke, tak ada function pun beza-beza sifat darah tu. Sebab bila tak cukup syarat tamyiz, maka seolah-olah semua ni satu warna je. Seolah-olah semua tu satu warna sahaja. Okey? Jadi 15 hari kat sini dia haid, 15 hari kat sini suci. Adat dia tu, adat dia tu. Yang 15 hari kat sini haid, kemudian suci lagi dan seterusnya. Jadi kat sini tergambar seorang perempuan yang mu'tadah, dia meninggalkan solat selama 45 hari. Paling banyak tu. Paling banyak 45 hari. Okey. Baik. 45 hari. Okey. Ada kata kat sini seorang perempuan mu'tadah. Okey. Seorang perempuan mu'tadah boleh meninggalkan solat paling lama 45 hari. Okey. 45 hari. Ini apa digambarkan apabila adatnya 15 hari pada awal bulan, kemudian keluar darah merah 15 hari, kemudian keluar darah hitam berterusan. Okey, dia meninggalkan 15 hari yang pertama. Okey, 15 hari pertama. Kenapa dia tinggalkan 15 hari pertama yang darah merah? Dia meninggalkan solat 15 hari pertama yang darah merah. Okey, kerana zahirnya haid. Dia tinggal 15 hari. Ni, mana ni? Dia tinggal 15 hari yang pertama ni kat sini. 15 hari yang pertama ni dia tinggalkan. Kenapa? Sebab zahirnya haid. Darah belum keluar lagi. Ada yang tanya kat sini, suci kat mana Ustaz? Ini suci. Suci. Sebab adat dia adalah 15 hari haid, 15 hari suci. Adat dia. Okey. Adat dia 15 hari haid. Maka 15 hari tu ni haid, kemudian 15 hari sini suci. Kemudian haid yang kedua kat sini. Okey, haid yang kedua dekat sini. Okey. Jadi masa 15 hari yang pertama ni dia tinggalkan sebab apa? Sebab zahirnya haid. Sebab darah belum lagi melebihi 15 hari. Okey. Lagi 15 hari. Kemudian kerana haid, kemudian dia meninggalkan 15 hari kedua. 15 hari kedua pula. Kenapa 15 hari kedua tengah solat lagi? Kerana mumayyizah. Sebabnya 15 hari kedua tu kerana 15 hari kedua tu dia bertukar menjadi warna hitam. Ni kat sini 5 hari kedua ni. Okey. Ni kat 15 hari yang kedua ni. Okey, dia tinggal lagi solat, betul tak? Kenapa tinggal solat? Sebab dia bertukar menjadi hitam. Kok menjadi tamyiz. Kan? Alright. Jadi kat sini 15 hari pertama kan. Okey, 15 hari pertama tu 15 hari pertama tu kita kata dia tinggal sebab zahirnya haid.
Zahirnya haid. Kerana 15 hari yang kedua ditinggalkan kerana mumayyizah sebab dia bertukar menjadi warna hitam. Kemudian dia meninggalkan 15 hari solat pada 15 hari yang ketiga. Kemudian dia meninggalkan 15 hari solat pada 15 hari ketiga kerana adatnya 15 hari haid. Okey. So 15 hari pertama dia tinggalkan sebab zahir haid. Kemudian 15 hari kedua dia tinggalkan sebab mumayyizah. 5 hari yang ketiga dia tinggalkan sebab adat dia 15 hari. Jadi untuk perempuan yang mu'tadah tergambar untuk dia meninggalkan solat selama 45 hari. Paling banyak tinggal solat, pokoknya tinggal solat. Cuma dia kena qada dekat sini je lah. Dia kena qada dekat 15 hari kedua saja. Okey, buat masa tu yang sebenarnya suci. Okey, suci dekat itu. Okey, baik. Kemudian yang kelima, mu'tadah bukan mumayyizah. Yang kelima sama juga, dia mu'tadah juga bukan mumayyizah, cuma dia lupa waktu dan lupa bilangan hari adatnya. Ini masalah. Okey, yang kita belajar sebelum ni mana? Yang kita belajar sebelum ni, ni kan kita dah masuk bab mu'tadah dan mu'tadah bukan mumayyizah kan? Mu'tadah bukan mumayyizah, cuma dia apa? Dia ingat waktu dan dia ingat bilangan hari. Tahu kat mana, awal bulan ke, 7 bulan ke, berapa hari dia ingat. Masalah dekat sini, dekat yang kelima yang kita akan belajar ni, ini dia lupa. Ada adat. Berapa hari? Tak tahulah Ustaz berapa hari. Kat mana, awal bulan ke, hujung bulan ke, awal bulan ke, tak tahu juga kat mana. Ini masalah. Okey. Nak bagi hukum senang je, cuma nak praktikkan hukum tu masalah. Okey. Baik, kita tinggal dekat sini. Kita akan sambung pengajian kita pada sesi esok hari yang akan datang. Okey. Baik, setakat itu dulu. Saya minta maaf banyak atas kekurangan pengajian kita pada malam ini. Yang mana kurang tu datang daripada diri saya sendiri, yang mana yang baik tu datang daripada Allah SWT. Saya minta maaf sekali lagi atas kekurangan pada terkasar bahasa, tertinggi suara, tergurus hati mana-mana pihak. Saya minta maaf banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsira kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang share, yang tag dan yang terus istiqamah untuk belajar. Terima kasih banyak-banyak. Doa-doakanlah pengajian kita ini berterusan sehingga khatam, insya-Allah. Baik, setakat itu dulu. Saya minta izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.